Ni dia kepala rusa. Jom aku bawa korang pot breakfast paling baik dekat Ipoh. Daripada video fried chilis katanya kedai ni legend. Kopi Mat Jasak. Kau kena try dia punya mi kari dengan mi kicap Kuih chow kicap sekali ya. Yang ni pula kuih chow kicap Ni kuih chow kicap. Kalau mi kicap pun macam ni. Ni kalau kuih kalau mi pun dia samalah macam ni. Ini kuih chow kicap Ya, kuih chow. Mi kari. Mi kari. Yes. Oh, kali ni pakai garpu. Pakai garpu. Tahu sikit. Oh, makan. Bismillah. Bismillah. Hmm. Mi kari dia ni. Mi kari Ni pun special juga Bismillah. Oh, kari dia. Dekat Stadium Ipoh ni, depan ni ada satu kedai nasi kandar Datuk Sagor. Telur masin, ayam merah. Ni ayam merah. Okey, boleh. Okey, cukup. Ini saja Terima kasih. Ni dia punya signature dia, Man. Ayam goreng merah dengan telur masin. Oi, Rangup. rangup ayam dia. Wow. R&R Sungai Perak Dekat sini ada port baik tempoyak ikan patin. Aku akan pakai plus lah, memudahkan untuk kita travel. Inilah dia, Aini Sajian Selera. Let's go. Sini memang banyak lauk guys. Kau boleh pilih macam-macam lauk. Ada makanan tengah hari, lauk-lauk kampung. Specialnya adalah tempoyak ikan patin Ya. tu ikan patin tuang kuah sikit. Dekat R&R Sungai Perak Ini ikan patin tempoyak dia garang kan. Kuah sikit. Dah. Kita sekarang berada di Pulau Pinang. Nasi kandar bawah pokok ketapang. Kuah campur. Kepak boleh kepak. Okey, mau bendi satu. Okey, cukup. Nasi kandar pokok ketapang. Kuah campur, bendi, ayam goreng. Lepas kita kena nasi kandar bawah pokok ketapang, ni kita masuk ke dalam pulau pula. Kedai yang belum buka lagi dah beratur Nasi Natra. Kuah kari boleh? Kuah campur kan kuah kari? Kuah campur boleh campur. Macam nasi kandar style. Ikan pari ni masak apa? Kari. Masak apa kari? Kari, ya. Oh. Letak di atas tu. Dulu, Man. Ni aku ambil ikan pari. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Berasa Melayu masak. Selamat pagi semua. Pagi-pagi kena breakfast dulu Kita sekarang berada di restoran Ramzan. Kat sini memang famous dengan capati Oh, ni dia. Capati kuah daging hancur. Rasa dulu Pik. Oh. Abang mau kuah. Dah. Ngam apa Pik pagi? Kena. Pot sarapan kita yang kedua, Aimin Lim Hokkien Mee Famous dia punya Hokkien Mee nampak dah buat. Style tu. Ni mi Hokkien Mee. Saya ni okey. Oh, berapa ringgit harga dia? RM5. Kedai seterusnya sekarang ni kita berada di Nasi Kandar Hajah Maidin. Harga dia RM10 saja. Kari kepala ikan Kari